Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Bersama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Astaghfirullahalazim. Pada kali ini saya ingin buat satu reaction ataupun ulasan ringkas tentang satu statement yang berbunyi sembah menyembah serupa Tok Pekong. Ia dibuat oleh seorang yang menamakan dirinya sebagai Pak Hitam, iaitu nama samaran, di dalam satu grup WhatsApp di mana saya dan Pak Hitam ini adalah ahlinya. Dalam grup-grup WhatsApp, banyak yang membahas tentang agama. Sama ada daripada segi tauhid, tasawuf dan sebagainya. Dan statement Pak Hitam ini bermula dengan soalan saya kepada beliau. Pak Hitam, solat sembah apa? Kemudian ia menjawab, sembah menyembah serupa Tok Pekong. Artinya, bagi beliau, apabila disebut sembah, maka samalah menyembah berhala Tok Pekong. Reaction saya ini tidak bertujuan untuk mencela atau meremehkan ataupun melabel Pak Hitam ni sebagai apa-apa label. Cuma saya ingin membetulkan sedikit kesilapan beliau di dalam memperkatakan hal ini. Screenshot perbualan saya dengan beliau saya sertakan di sebelah. Apakah benar seperti yang dikatakan oleh Pak Hitam dalam Islam ini apabila disebut kalimah sembah adalah serupa dengan orang bukan Islam ataupun orang kafir menyembah berhala? Baik. Kita buka Al-Quran surah Taha ayat 14. Kalau tak silap saya, jikalau silap boleh dibetulkan. Saya tidak ada masalah. Sebab kesilapan ini memang berlaku pada sesiapa pun. Surah Taha itu berbunyi, ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ada sambung lagi ya, ila akhir. Artinya, akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Itu terjemahannya. Artinya, fa'budni itu maknanya sembah. Ya. Sembah. Sembahlah aku. Baik. Dalam ayat ini dijelaskan bahawa Allah Ta'ala itu mengatakan dia adalah Tuhan dan sembahlah ia. Siapakah Allah? Allah Ta'ala itulah Tuhan. Sebab ayat itu mengatakan la ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Aku adalah Allah. Jadi siapakah aku? Aku itu adalah zat. Ya, zat. Kalau dalam bahasa moden ya, kita berikan bahasa yang mudah-mudah. Zat itu adalah satu pribadi atau entiti yang disebut ilah, iaitu Tuhan satu-satunya yang maha suci dari segala kekurangan, dari segala penyerupaan.
Di mana wujudnya dengan sendirinya, sifatnya dengan kesempurnaan sifatnya. Ia bersalahan dengan makhluk. Maka zat itu haruslah satu entiti ataupun satu peribadi. Kerana apa? Kerana ada yang mengatakan salah apabila disebut entiti atau peribadi. Sedangkan jikalau sesuatu ataupun seseorang itu mengatakan aku, ya, mestilah ia satu entiti. Baik. Tuhan ini ataupun Allah Ta'ala ini adalah sembahan kita. Ataupun tempat kita bergantung. Ataupun tempat kita memohon pertolongan. Ataupun tempat kita menyerah diri. Bukan dimaksudkan tempat itu satu kedudukan, ya, tidak. Ini segi bahasa saja. Ini segi bahasa. Bahawa Tuhan itulah. Kepadanya lah yang kita menyerah diri, kita menghambakan diri dan sebagainya. Dan Tuhan itulah yang kita sebut sebagai Allah. Ini nama zat itu Allah. Aku itu zat. Allah itu nama. Akulah Allah. Kata ayat tersebut. Jadi, antara kita dengan Allah, dengan Tuhan ini ada perhubungannya. Perhubungannya adalah amal ibadah. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita melakukan solat dan lain-lain ibadah. Maka kita pun beribadah. Kita menunaikan seluruhnya. Dan dalam solat ini khusus disebut sembah. Khusus. Menyembah Allah. Ataupun solat. Ataupun dalam bahasa Melajunya sembahyang. Bila disebut sembahyang dalam bahasa Melayu, berbagai-bagai tafsiran. Ada yang dikatakan sembahyang itu berasal dari perkataan Sanskrit Hindu. Ada yang mengatakan sembah yang cipta kita. Ataupun sembah Sang Yang Tunggal. Tetapi itu bukan masalah. Masalah. Jadi apabila Pak Itam mengatakan sembah menyembah ini serupa Tok Pekong secara langsung ataupun maupun tidak langsung, beliau mengatakan bahawa ibadah kita orang Islam ni samalah dengan ibadah bukan Islam. Khususnya Hindu ataupun Buddha. Dan apabila ia mengatakan seperti Tok Pekong, secara jelas dia mengatakan Allah Ta'ala itu seperti Tok Pekong ataupun berhala. Baik. Kita cari punca. Di manakah bermulanya kalam ini? Kalam ini bermula apabila salah memahami makam fana ulama sufi. Di mana ulama sufi ini sentiasa qarib dengan Allah. Tidak lepas hatinya daripada mengingati Allah. Bahkan kerana terlalu qarib itu, kadang-kadang mereka fana billah. Tidak ingat mereka kepada yang lain, melainkan Allah. Ketika itu diistilahkan ataupun dinakalkan sebagai perkataan, tidaklah mereka ingat siapa Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala itu Tuhan yang disembah, tetapi oleh kerana terlalu qarib mencapai mereka kepada martabat ahadiyah, mereka tidak ingat lagi bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan. Mereka hanya ingat zat mutlak ataupun zat semata-mata. Di sini apabila diistilahkan, jadilah
yang disembah dan yang menyembah itu tidak ada beza. Antara makhluk dan Allah dengan Tuhan itu tak ada beza. Kerana apa? Kerana hilang kesedaran mereka akan hakikat diri mereka itu makhluk dan hakikat Allah Taala itu Tuhan. Kemudian apabila maqam ini dijabarkan ataupun dituliskan dengan perkataan, jadilah yang dikatakan bahawa yang disembah dan yang menyembah adalah satu. Tidak ada perbezaan. Walaupun ia tidaklah begitu yang dipahamkan ataupun yang dialami oleh orang sufi tersebut. Dan apabila ia telah dituliskan ataupun dijadikan mushaf kitab, maka dibaca oleh orang-orang yang tidak menjalani jalan sufi. Mereka mengambil faham secara zahir yang disembah dan yang menyembah itu satu. Mereka tidak mengalami makam fanabilah, makam karib, makam tenggelam ke dalam kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengambil zahir kemudian menjadikan iktikad. Maka mereka mengatakan tak ada yang disembah dan yang menyembah. Kerana kita dengan Tuhan ini satu. Dan apabila dikatakan solat itu menyembah Allah, mereka mengatakan serupa menyembah berhala. Menyembah tok pekong Hindu, Buddha. Sedangkan ayat itu Allah Ta'ala sebut, fa'budni. Ya. Sembahlah aku. Jumhur ulama tafsir ya, menterjemahkan sebagai sembah apabila kita solat. Inilah yang menjadi kesilapan kepada Pak Hitam. Dan kita pun sangat sedih. Kenapa beliau begitu mudah tercebur di dalam kesilapan faham ini? Kenapa perkara ini boleh berlaku? Seperti saya selalu sebutkan, antara kita ini tidak mengaji tauhid, tidak belajar sifat 20 dengan benar. Sifat 20 itu diselewengkan dan tidak mengkaji diri kita ini dengan benar dan diselewengkan juga. Apabila kita tidak memahami ilmu tauhid bahawa Allah Ta'ala itu zat, Allah Ta'ala itu Tuhan yang bernama Allah, zat yang bernama Allah, dan kita ini adalah makhluk. Hubungan antara makhluk dengan Tuhan itu adalah amal ibadah menurut perintahnya. Apabila kita tidak faham hakikat ini ataupun kita selewengkan, maka berteruslah sehingga ke atas. Kita akan salah dalam memahami hakikat ketuhanan. Jadi barang siapa yang tersalah ataupun tersilap dalam memahami makam tauhid, makam fana, kalam-kalam ulama, penjabaran makam tauhid, makam makrifah, kembali kepada asas. Kembali kepada belajar ilmu tauhid itu terlebih dahulu. Supaya kita tidak tersasar. Apabila kita tersasar, akan terbatallah syahadah kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka hendaklah difaham akan hakikat ini. Jadi sekianlah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.